satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang menjelmanya bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, ditutupi pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini dengan ungkapan majazi, bila mana Allah Subhanahu wa taala membuka ruang dan peluang kita seluas-luasnya dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan amal soleh. Maka bila mana banyaknya amal soleh yang kita lakukan, ganjarannya sudah pasti adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini menutupi pintu neraka dengan merendahkan ataupun melemahkan nafsu kita untuk melakukan kemungkaran dan dosa seminimum yang boleh, supaya amal kita ini dapat melipat kali gandakan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, ambillah peluang untuk kita perbanyakkan amal soleh dengan berharap bahawa di akhirat nanti menjadi suatu timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, moga kita dapat bertemu di dalam syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.